Seterusnya, soalan nombor 6. Mengapakah komponen mekanikal seperti gear dan tali sawat penting dalam produk elektromekanikal? Sebab apa penting komponen mekanikal ni? Ya, jawab D. Itu apa? Untuk memindahkan dan mengawal pergerakan yang dihasilkan oleh motor. Ada yang jawapan lain ke? Nama jawab D? Okey, jom kita tengok betul tak? Okey, betul. Untuk memindahkan dan mengawal pergerakan yang dihasilkan oleh motor. Okey, nak ingat macam ni. Elektromekanikal ni mesti fungsi dia untuk pindahkan dia daripada satu kuasa kepada pergerakan. Contoh kan macam mesin basuh tadi. Daripada kita tekan switch kan ada elektrik, tenaga elektrik. Kemudian mesin tu bergerak. Ada pergerakan, tenaga kinetik. Macam tu. Maksudnya elektromekanikal ni mestinya ada pergerakan. Yang hasil pergerakan daripada elektrik. Sebab kalau mekanikal macam basikal. Kalau basikal, dia tak perlukan elektrik, betul tak? Okey, cuba tengok. Nampak tak? Dalam elektromekanikal, dia ada 3. Ada 3 komponen yang penting. Iaitu elektrik, elektronik dengan mekanikal. Itu elektromekanikal. Sebab elektrik kamu dah belajar. Mekanikal bukan belajar sebelum ni. Yang tahun 4 dan tahun 5, betul tak? Di tahun 6 ni, kamu fokus pada projek yang berkaitan elektromekanikal je. Jadi elektromekanikal mesti ada komponen elektrik, komponen elektronik dengan mekanikal. Elektrik contohnya 2 ni. Ada plug 3 pin, ada motor. Kalau elektronik ada panel kawalan, ada sensor. Ni contoh je. Komponen mekanikal ni contohnya takal, tali sawat. Ini contohnya mesin basuh. Tadi yang kita belajar tadi pasal apa? Kipas kan? Ada motor juga kat kipas. Ada yang kurang faham lagi? Ni makro pengawal. Nampak kan? Nampak. Ni makro pengawal. Kamu kena ingat je, makro pengawal ni ibaratkan otak. Kalau manusia perlukan otak untuk bergerak, untuk berfikir. Betul tak? Kalau robot yang kamu cipta, contohnya kereta, apa lagi yang kamu buat kat sekolah sekarang? Tak buat projek. Tak apalah, muka tak sadar kan? Robot air. Robot Motherboard. penjaga air tanaman. Betul. Kamu buat yang tu. Pasal tanaman. Jadi, dia perlukan otak untuk bergerak. Untuk bagi arahan. Itu makro pengawal. Ingat tu je, dia otak. Yang memberi arahan. Lepas tu kita nak campur dengan polystyrene. Jadi yang sesuai kita guna perekat panas supaya lagi kuat lah, lebih kukuh. Faham ke? Diorama tu apa? Okay, diorama ni macam ni. Diorama tahu tak yang kamu buat macam seni? Kalau seni kan, kita pernah buat yang gantung-gantung tu. Tahu ke? Macam ni lah, ni diorama. Selalunya kalau seni kita ada buat macam taman tumbuh-tumbuhan ke, kita letaklah pokok, lepas tu kita gantung burung, macam tu. Kita letak lampu kalau nak nampak cantik sikit dalam tu. Okey, pandai. Betul. Kita perlukan otak dia, itu makro pengawal. Lepas tu perlukan sensor untuk mengesan dan perlukan motor untuk apa? Pergerakan. Untuk bergerak. Pergerakan. Pandai. Betul-betul. Nombor 7. Mesin basuh berhenti berfungsi semasa proses pengeringan. Sensor keseimbangan drum mengesan putaran tidak stabil. Apakah tindakan yang akan diambil oleh sistem? B. Menghentikan putaran drum secara automatik. Menghentikan putaran drum secara automatik. Lagi. Ada jawapan lain selain B? Menghentikan putaran drum secara automatik. Okey, betul. Jadi bila tak seimbang, dia akan memberhentikan putaran tu. Tak perlulah kita pergi dekat mesin basuh tu berhentikan. Betul tak? Sebab otak dia dah bagi arahan supaya kalau tak seimbang, putaran drum tu akan diberhentikan. Lagu dia. Simbol carta alir ada 5 bentuk. Bujur untuk mula, bujur untuk tamat. Segi 4 tepat pula untuk proses. Segi 4 selari untuk input output.
Bentuk belian pula untuk syarat. Bulatan pula untuk penyambung. Anak panah pula untuk aliran. Itu je. Jadi kamu bolehlah buat. Nanti kat rumah kamu hafal. Ni yang beza carta alih tu. Saya nak tunjuk macam mana kamu nak bezakan carta alih. Mungkin ada 3. Kawalan jujukan, pilihan, ulangan. Jujukan, ingat je pembaris. Kenapa cikgu cakap pembaris? Sebab dia lurus. Macam pembaris. Lepas tu, struktur kawalan pilihan ni dia ada gelung. Gelung ni English ni panggil loop. Sebab tadi kita belajar pasal loop. Ni gelung. Kalau ulangan pun ada gelung juga. Tapi nampak tak beza dia apa? Beza dia, ini ikut arah jam. Tahu tak arah jam macam mana? Ni arah jam. Ini lawan jam. Okey, faham dah? Faham. Faham? Betul? Soalan 42. Anda ingin mereka bentuk sebuah sistem tali sawat yang berhenti secara automatik apabila barang sampai ke penghujungnya. Apakah komponen input yang paling sesuai untuk ditambah? D. E. D. Yakin? Kita cutakan Betul. Jadi ingat dalam RBT, dia akan ada 3 benda yang penting. IPO. Dia punya formula nak ingat. IPO. Input, Process, Output. Jadi dalam satu robot ataupun satu produk kamu, dia mesti akan ada komponen input, komponen proses, komponen output. Jadi switch adalah komponen input. Kalau pembas ataupun buzzer, apa buzzer ni apa? Tahu tak buzzer ni apa? Tahu. IPO, betul IPO. Ni apa ni? Urgent sensor. Ulang balik, apa buzzer? Yang bunyi-bunyi tu. Betul. Dia akan keluarkan bunyi. Jadi bila keluarkan bunyi, dia input ke proses ke output? Output. Good. Output. Bagus. Pandai. Betul-betul. Buzzer output sebab dia mengeluarkan bunyi. Motor. Motor input ke proses ke output? Proses. Proses. Betul-betul. So lampu LED? Lampu LED fungsi dia mengeluarkan cahaya. Jadi dia input ke proses ke output? Output. Output. Pandai, okey. Sebuah syarikat menghasilkan 2 jenis gam. Gam A sangat kuat tapi lambat kering. Gam B kering dalam masa 5 minit tapi kurang kuat. Untuk projek pembinaan model, mulakan pemasangan cepat. Gam mana yang sesuai? B. Campurkan kedua-dua. Tapi kurang kuat. Campurkan kedua-dua gam untuk mendapat hasil D. terbaik. Okey. Tanya A, okey. Kenapa tak A? Sebab apa tak A? Sebab dia salah. Kalau nanti dia tak Nampak lekat. tak boleh. Ni tak lekat tapi dia cepat. Kan? Sebab detail dia Okay, salah. good. Tak kuat. Jawapan dia A. Sebab apa A? Saya kau teka. Sebab untuk Dia nak projek laju. pembinaan model. Dia nak laju. Dia nak laju satu lagi sebab model je. Dia bukan produk akhir. Kalau produk akhir mesti akan kena kuat. Faham tak? Salah baca. Fikir tu tulis A dan B. Aduh. A. Jawapan dia A dan B. Memang okey. Ada kawan-kawan cakap kalau tak lekat nanti roboh. Dia bukan tak lekat tapi dia cakap kurang kuat. Jadi model maksud adalah prototype ataupun mock-up yang kita buat sebelum menghasilkan produk akhir. Jadi tak apalah kita guna gam yang kurang kuat sebab kita buat model je, kita buat produk akhir. Kalau kita dah buat produk akhir yang betul-betul, baru kita kena buat yang betul-betul, betul tak? So kalau kita tunggu ni lamalah kita guna gam A. Faham? Okey.